At the starting of the week, I tell me. Boleh ke aku turun padang balik? Kau rasa aku boleh turun padang balik tak kat sini? Okay guys, so hari ni kita berada dekat mana? Mana lagi? Johor lah. So kita ada dekat Pulai Mutiara, Bazar Ramadan Pulai Mutiara. So apa yang ada kat sini? Semestinya kita cari ejen-ejen kita. Ni salah seorang ejen kita, salah seorang sahabat saya juga. Jom kita tengok. Cuaca macam nak mendung, tapi tak apa, kita doa ni semua rezeki Allah yang bagi. InsyaAllah. Jom, let's go. So kita ada roti john tabur, ayam daging, kita ada dapur Lins, kita ada cendol, kita ada ayam percik dan ni Muiz Hot Chicken. Kita ada ASB kita, nak dividend berapa persen pun ada. Kita ada Cik Siti kita. So inilah sahabat aku dan ejen aku. Dah berapa tahun ni? Niaga Dah berapa tahun dengan kita? Muiz Hot Chicken. Muiz Hot Chicken, sekejap aku kira 7 tahun. Dah 7 Sebelum tahun. PKP. Sebelum PKP guys. 2019. So ada orang tanya, boleh ke aku turun padang balik? Kau rasa aku boleh turun padang balik tak kat sini? Boleh. Ha? Dia yang hidupkan. Dan dia boleh. Daripada bawah, orang mana ada tiba-tiba kat atas. Kita orang semua start daripada bawah tau. Setakat benda-benda macam ni biasa Hujan macam ni dah biasa. Hujan, panas, ribut, semua dah ada. Hari ni aku nak goreng kat tempat kau. Semalam aku goreng kat Muar, Ceraup. Kau goreng? Aku goreng. Wis. 7 tahun kembali. Setelah berapa tahun ni first time nampak ni nak goreng. Lepas tu kat kedai aku pula tau. Mantap. Mantap. So hari ni aku goreng kat kedai kau. Okey, balik baik. Kita kena rata-ratakan dia. Sebab apa? Dapat kat isi-isi dalam yang penting. Macam mana kau ada idea ni? Ha? Buat bila bulan puasa ni buat ayam seko. Macam mana kau dapat idea? Sebab orang biasa jual ayam golek, seko-seko. Kita nak jual ke ayam seko? Sebab aku salah seorang yang peminat ayam golek ayam semua bahagian kan. Betul. Jadi Nampak bila aku goreng duduk atas baru orang nak beli lah. Sebab kita aku baru perasan ayam golek yang kau cakap tu ayam golek tu, orang nampak dia bergolek. golek. Mana ada ayam golek tu, dia boleh bang nak ayam golek baru nak golek. Tak ada. Mesti siapkan dulu. Tak percaya lah. At the starting of the week, I tell me talks you'll hear